nanti akan tiba pada 11 bulan 2 minggu dari sekarang. Masing-masing parti bertanding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pegawai Pengurus bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N44 Lakin dengan ini memaklumkan menerima kertas penamaan calon daripada 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan bagi Negeri bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N44 Lakin. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Muhammad Hairi bin Mat Shah, masa 9.05 pagi, Parti Barisan Nasional. Kedua, Nursina binti Haji Abu, masa 9.09 pagi, Parti Bersama. Ketiga, Suhaizan bin Kayat, masa 9.12 pagi, Pakatan Harapan. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya negeri N44 Lakin mengikut susunan dalam kertas undi yang berikut. Pertama, Nursina Abu, Parti Bersama. Kedua, YB Suhaizan Kayat, Parti Pakatan Harapan. Dan ketiga, Muhammad Hairi bin Mat Shah, Barisan Nasional. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 7 Julai 2026 pada hari Selasa dan hari mengundi pada 11 Julai 2026 hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 iaitu notis pilihan raya yang dipenyandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.